Tangan kiri kamu di kerajaan, tangan kanan kamu membantah kerajaan. Tak masuk akal. Tetapi ada manusia yang munafik datang ke sini, tak mulut selepas perhimpunan cakap lain, semasa himpunan cakap lain, sebelum perhimpunan cakap lain. Itu tidak patut. Itu adalah sengaja datang ke sini untuk berlakon berwayang. Bagi saya lah, mereka bukan ikhlas lah semua. Masing-masing mempunyai agenda sendiri. Datang ke situ terutamanya DAP lah. Apabila saya nampak DAP hadir tu, saya memang rasa terkejut. Saya rasa tak selesa sebab saya tahu agenda mereka ke sana hanya untuk ambil gambar, ambil video, tunjuk kepada masyarakat Cina bahawa mereka hadir untuk tangkap Azam Baki. Itu adalah Kenapa you cakap tu? Sebab mereka di luar tidak macam tu. Sebab mereka kan dalam kerajaan. Tidak, Mereka ada 5 jawatan menteri, 7 jawatan timbalan menteri. Kenapa sampai mau turun ke jalan untuk sampaikan mesej mereka kepada kerajaan, kepada Anwar? Itu hanya satu lakonan. Selama ni kamu berada dalam Pakatan Harapan, dalam kabinet, kenapa kamu tidak bersuara kepada Perdana Menteri? Kamu tidak memberi tekanan kepada Perdana Menteri? Jadi dia turun ke jalan itu, apa hasil-hasilnya? Dia hanya mau tunjuk kepada masyarakat Cina. Dia berlakon yang tadi saya sebut, dia berlakon, dia tunjuk kita pun turun balik ke jalan untuk sampaikan mesej kami kepada kerajaan. Tangan kiri kamu di kerajaan, tangan kanan kamu membantah kerajaan. Tak masuk akal. Langsung tak masuk akal. Correct. Jadi selain tu, kerajaan kamu kata kamu mau tubuhkan RCI, kamu kata mau tangkap Azam Baki, termasuk pemimpin tertinggi Anthony Loke kata mau tubuhkan RCI. 2 kali saya nampak dalam berita dia sebut. Jadi pendirian kita ialah perlu ada RCI, Royal Commission of Inquiry. Goh Bin Seng, pengerusi DAP, dia kata mau tubuhkan RCI. Lim Guan Eng menggesak kerajaan, menggesak Anwar untuk tubuhkan RCI. Sampai ke hari ini tiada apa-apa. Kenapa dia perlu tunjuk pada masyarakat Cina yang dia against Azam Baki? Sebab masyarakat Cina telah hilang kepercayaan kepada DAP semasa ini. China memang marah dengan DAP, terutamanya keputusan dalam pilihan raya negeri Sabah. Kita nampak 8-0 bagi DAP makan kosong. Selepas itu mereka kan cuba kata mau bangkitlah DAP, kata mau reform dalam masa 6 bulan dan sebagainya mereka janji. Tetapi sehingga hari ini kita tidak nampak apa-apa. Satu perkara lagi saya sangat marah dengan DAP ketika dalam perhimpunan itu, mereka DAP ni datang, mereka pakai pakaian yang melambangkan logo mereka, DAP roket itu, dan banner yang mereka bawa tu, banner tangkap Azam Baki tu siap dengan itu logo DAP, dan poster-poster memaparkan logo DAP. Kamu ni datang apa? Datang kempen, datang ceramah politik ke? Kamu datang untuk perhimpunan, untuk demo?